Individu ADHD, untuk dopamin dia keluar, dia tidak boleh keluar hanya dengan kita tahu benda tu penting. Penting, tak hantar, fail. Penting lah tu kan. Dia tahu fail tu musibah, tapi dia tak akan keluarkan dopamin. So dia akan zombie, menunggulah bencana tu berlaku. Sampailah dia berlaku. Dia hanya akan keluar bila benda tu interesting, bila benda tu menarik. Dopamin ni tak keluar, individu ADHD yang tidak diagnose, dia akan terperangkap di dalam quote-unquote self-medicating. Self-medicating ni, dia kuat minum kopi. Sebab dopamin tak cukup tu, selagi tak minum kopi, tak boleh hidup. Ataupun suka minum air manis, merokok, substance abuse yang lain-lain. Maka ADHD berada di belakang kencing manis, high cholesterol, diet tak jalan, obesity. Dia berada kat belakang. Sebab kekurangan dopamin menyebabkan individu ADHD yang tidak diagnose tadi, dia mula merosakkan diri dia dengan berlebih-lebihan mengambil sesuatu. Kalau setakat gula, okeylah, jadi pesakit diabetik. Tapi ada yang terperangkap dadah. Dan ada setengah-setengah pula, dia kena buat benda yang berbahaya supaya macam baru rasa feeling good baru datang. Sebab tanpa dopamin, feeling good tak berlaku. Maka ramai yang buat jenayah, menerak atas motor, aku nak mati di jalan lurus, dia kata kan. Akibatnya, di Amerika Syarikat, ADHD diklasifikasikan sebagai ancaman kepada public health kedua yang menyebabkan ramai orang sakit, dan individu ADHD yang tidak diagnose meninggal dunia sekitar 15 tahun lebih awal daripada potensi sebenar dia, sama ada kerana sakit ataupun aksiden, kemalangan, dan ramai dalam penjara penjenayah yang ADHD undiagnosed kerana benda-benda ni tadi. Right.